Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sharian Husin. InsyaAllah saya akan membentangkan pada kali ini berkaitan dengan satu penulisan yang bertajuk Analisa Kes-kes Berkaitan Hibah, Permasalahan dan Keputusan Mahkamah. Okey. Penulisan ini dihasilkan oleh para pelajar saya, iaitu para pelajar dijak untuk semester A241. Okey. Ini adalah berkaitan dengan kes-kes hibah di mana untuk pembentangan ini yang terdiri pada saya akan mulakan dengan abstrak, diikuti dengan pengenalan, seterusnya tentang definisi ataupun konsep berkaitan dengan hibah. Selain pada itu diteruskan juga dengan peruntukan undang-undang berkaitan hibah di Malaysia dan yang utama ialah analisa kes-kes hibah yang telah diputuskan di Malaysia berkaitan dengan apa? Okey, iaitu berkaitan dengan secara keseluruhannya boleh dikatakan berkaitan dengan 4 perkara, iaitu yang pertama hibah bersyarat, hibah ke atas harta bercagar, hibah amanah dan penarikan semula hibah dan diakhiri dengan kesimpulan. Okey. Okey, kita mulakan yang pertama berkaitan dengan abstrak. Okey, yang mana kalau kita teliti dalam undang-undang Islam, hibah merupakan salah satu instrumen penting dalam perancangan harta. Hibah dari segi makna yang bermaksud pemberian, iaitu dari segi syarak pemberian hadiah yang diberikan kepada seseorang atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan balasan daripada orang tersebut. Di mana pemberian ini dilakukan semasa pemberi masih lagi hidup. Dilihat hibah ni sebenarnya dilihat sebagai salah satu instrumen yang mengikut kehendak syarak. Maka ia amat mampu mengelakkan pertelingkahan dan juga perebutan harta sesama waris. Selain pada itu, hibah juga dapat membantu golongan yang memerlukan dan golongan yang tidak berhak melalui faraid. Yang tak berhak melalui faraid dapat diputuskan melalui hibah. Tetapi terdapat tanggapan bahawa dengan melakukan hibah ini maka telah menyalahi ketetapan syarak. Sebenarnya ketetapan ini tidak tepat kerana instrumen ini juga sebenarnya diberi fokus dan tempatnya tersendiri ada di dalam undang-undang syariah. Walau bagaimanapun, instrumen hibah ini dilihat agak kurang dikenali berbanding perancangan harta yang lain. Tambahan, manusia ataupun masyarakat Islam khususnya merasakan bahawa wasiat ataupun faraid adalah salah satu cara dalam menguruskan harta pusaka, maka hibah kurang mendapat perhatian. Atas dasar itu, satu kajian telah dilakukan berkaitan dengan kes-kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah. Kita pergi kepada berkenaan dengan hibah, iaitu pendahuluan. Hibah sebenarnya dilihat sebagai salah satu alternatif pengurusan harta yang dapat memumpuk kasih sayang serta mencegah persengketaan serta permusuhan sesama waris dan juga bukan waris. Hibah juga sifatnya adalah berkuat kuasa serta-merta dan tidak memerlukan proses yang rumit kerana ia dilaksanakan semasa pemberi masih lagi hidup. Kes hibah juga akan diputuskan sebagai sah jika telah memenuhi rukun hibah yang telah ditetapkan oleh jumhur fuqaha. Okey, kalau kita lihat dari segi peruntukan undang-undang berkaitan dengan hibah di Malaysia, terdapat 3 peruntukan, iaitu yang pertama peruntukan daripada Perlembagaan Persekutuan, yang kedua peruntukan daripada enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri di Malaysia dan juga peruntukan daripada ahli majlis penasihat institusi keuangan di Malaysia, Syariah Advisory Council. Ini 3 peruntukan di Malaysia yang berkaitan dengan hibah. Okey. Seterusnya, setelah dapatan dilihat,
terdapat 4 isu yang berkaitan dengan kes-kes yang telah diputuskan. Yang pertama ialah isu berkaitan dengan hibah bersyarat. Mana hibah bersyarat terdapat 3 kes telah diputuskan. Apa makna hibah bersyarat itu? Hibah bersyarat ialah hibah yang menggunakan sirah secara idhafah, tauqid atau ta'liq yang dianggap sebagai hibah bersyarat. Ini mengikut tafsiran para ulama. Right. Selain pada itu, hibah juga dilakukan dengan menggunakan taqyid, yakni melalui akad hibah yang bergantung dengan syarat tertentu. Okey, ini apa yang berkaitan dengan kes hibah. Ini hibah berkaitan dengan hibah bersyarat. Yang kedua, kes-kes yang diputuskan terdapat 3 juga kes, iaitu kes ke atas hibah ke atas harta bercagar atau yang dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai gift inter vivos for charge property or collateral hibah, yang melibatkan 2 konsep muamalah Islam, iaitu ar-rahan, yakni gadaian, dan juga konsep hibah, combination of 2 contracts, hibah ke atas harta bercagar. Okey. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan hibah amanah. Untuk hibah amanah terdapat 2 kes yang telah diputuskan. Alright. Apa berkaitan hibah amanah ini? Hibah amanah ialah yang boleh didefinisikan sebagai satu pemberian inter vivos tanpa balasan kepada penerima hibah, iaitu beneficiary melalui pemegang amanah trustee yang telah dilantik bagi pihak penerima hibah. Ini yang ketiga berkaitan dengan hibah amanah, iaitu kes yang telah diputuskan di mahkamah syariah. Apa yang terakhir? Yang terakhir ialah kes berkaitan dengan penarikan semula hibah. Di mana ulama secara konsensusnya sepakat bahawa tidak boleh menarik balik atau mengambil kembali barang yang telah disedekahkan atau telah dihadiahkan jika telah diterima oleh orang lain atau kaum kerabat telah diterima. Melainkan dalam pandangan Imam Syafi'i dibolehkan kepada ayah ataupun ibu kepada anak ataupun datuk ataupun nenek kepada cucu, dibolehkan penarikan hibah. Alright, walau bagaimanapun dengan bersyarat, iaitu antaranya belum memastikan barang yang dihibah masih lagi ada. Barang hibah masih lagi belum dijual kepada pihak lain. Jika telah sempurna akad jual beli, maka hibah dah tak boleh ditarik balik. Untuk ini penarikan semula hibah terdapat hanya 2 kes yang telah diputuskan. Okey. Jadi kita boleh katakan secara kesimpulannya bahawa kita perlu sangat memahami konsep hibah. Untuk apa? Untuk kita membuat perancangan kepada harta. Yang mana apabila kita menggunakan hibah, harta ini boleh dimiliki, di mana boleh diagihkan kepada pihak-pihak yang dikehendaki oleh pemberi hibah menerimanya secara efektif, iaitu tanpa menindas mana-mana pihak. Okey. Mana-mana pihak tidak menindas sebab ini adalah kuat kuasa semasa hidup. Dan hibah perlu difahami hibah tak ada limitation. Contohnya, iaitu salah seorang jika pemberi hibah ingin menghibahkan hartanya kepada anak angkat, iaitu tak ada hubungan darah, dibolehkan. Ingin memberi hibah kepada yang bukan Muslim, contohnya beliau pemberi hibah ni telah memeluk agama Islam, tapi beliau masih lagi ada ibu atau ayah yang mana mereka ini masih lagi belum memeluk agama Islam. Jadi untuk menjaga kebajikan ibu dan ayahnya, jika ditakdirkan pemberi hibah ini meninggal dunia, jadi dia pemberi hibah ni telah menghadiahkan suatu aset ataupun duit ataupun sebagainya kepada ibu dan ayahnya untuk kelangsungan hidup, maka dibolehkan. Okey. Jadi dekat sini kita perlu memahami konsep hibah itu sendiri. Daripada keempat-empat isu berkaitan hibah, kes yang telah diputuskan,
kita nampak perlu ada suatu undang-undang khusus mengenai pemberian hibah dan pentadbirannya agar dapat mengurangkan kekeliruan dan juga meningkatkan kewibawaan mahkamah syariah itu sendiri dalam memperkuatkan kredibilitinya dalam masyarakat dalam membuat keputusan khususnya berkaitan dengan isu-isu ataupun kes-kes yang berkaitan dengan hibah. Perlu ada iaitu enakmen hibah, akta hibah yang mana mahkamah syariah boleh merujuk kepada enakmen ini ataupun akta tersebut. Alright. Jadi itu saja berkaitan dengan perkongsian saya berkaitan dengan kes-kes yang berkaitan dengan hibah yang telah diputuskan di mahkamah syariah. Harapnya akan memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.